Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Sebanyak 10 resolusi utama dicapai dalam 14 World Zakat and Wakaf Forum Annual Meeting and International Conference yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mohtar berkata antara resolusi paling penting ialah peranan zakat dan wakaf dalam membantu rakyat Palestin dan Gaza. Saya ingat antara resolusi penting dalam forum ini berkaitan dengan peranan zakat dan juga wakaf untuk membantu khususnya golongan yang tertindas di Palestin dan juga Gaza. Jadi yang ini saya ingat antara resolusi yang penting yang telah dicapai dalam conference pada kali ini. Menurut beliau, usaha seterusnya adalah merealisasikan resolusi tersebut bukan sekadar di atas kertas, malah diterjemah melalui tindakan dan program nyata. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas penganjuran yang disifatkan sebagai platform penting memperkukuh jaringan zakat dan wakaf antarabangsa. Forum edisi ke-15 dijadual berlangsung di Afrika Selatan tahun hadapan. Sementara itu, World Zakat and Wakaf Forum disifatkan sebagai platform global penting dalam usaha mengembalikan tiang tamadun Islam berasaskan zakat dan wakaf. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Datuk Dr. Mohammad Naim menegaskan forum ini bukan sekadar persidangan, malah jambatan antara spiritual dan material, antara nilai dan sistem serta aspirasi dan tanggungjawab. Menurut beliau, visi Kerajaan Madani menekankan adab, maruah dan etika sebagai asas tadbir urus dan hubungan antarabangsa, selari dengan peranan zakat dan wakaf. Dengan penyertaan pelbagai negara, forum ini menjadi hub pemikiran global dan menandakan permulaan era baru perpaduan ummah dan keharmonian Timur dan Barat. Beliau menyeru umat Islam menjadikan zakat dan wakaf sebagai panduan strategik, tulang belakang tamadun dan jambatan keadilan serta kemakmuran. Sebanyak 192 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi Ops Samseng Jalanan yang dijalankan oleh polis di Labuan. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata sebanyak 80 motosikal telah diperiksa dan 46 daripadanya ditahan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kesalahan tertinggi direkodkan ialah pengubahsuaian exhaust yang membabitkan 46 penunggang susulan aduan orang awam berhubung bunyi bising motosikal termasuk di dalam feri. Mengulas penganjuran Labuan International Bike Week hujung Oktober ini, beliau menegaskan bahawa semua peserta dan penganjur perlu mematuhi peraturan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Satu sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpaskan dalam serbuan di Pulau Pinang. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Pulau Pinang berjaya merampas hampir 50 kg ganja dan menahan 2 pengedar dadah ketika menaiki sebuah kereta di persiaran Pantai Jerejak. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Assistant Commissioner ACP Sazali Adam kata, dadah tersebut dipercayai dibawa masuk dari negara jiran dan sindiket dipercayai aktif hampir 2 tahun. Sebanyak 65 ketulan mampat dadah disyaki jenis ganja seberat 49.38 kg. Jumlah dadah yang dirampas mampu untuk merosakkan seramai 98,760 orang yang menggunakannya. Susulan siasatan, seorang lagi lelaki ditahan di Bandar Perdana Sungai Petani bersama ganja seberat 49.38 kg bernilai lebih RM153,000. Ujian saringan air kencing mendapati 2 suspek utama negatif dadah, manakala seorang lagi positif dadah. Sekian berita semasa Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.